Assalamualaikum. Selamat datang lagi ke dapur dan channel Acik. Hari ni Acik nak kongsi satu lagi resepi, iaitu pecal atau rojak dengan bunga betik. Okey, jom kita lihat pokok betik yang Acik tanam di kebun. Banyak juga bunga dia. Cantik bunga betik ni ke kawan. Okey, jom kita lihat bahan-bahannya. Kita perlukan pucuk ubi yang Acik sudah bersihkan, kangkung yang Acik sudah potong-potong, tauge, dan inilah dia bunga betik. Cantik bunga betik ni, dan kalau kawan-kawan nak tahu, bau dia sangat wangi. Pucuk ubi, kangkung dan tauge nanti kita akan celur. Untuk bunga betik pula, Acik akan tunjukkan macam mana untuk merebus dan menghilangkan rasa pahitnya. Bila air di dalam periuk sudah hampir mendidih, Acik nak masukkan bunga betik tadi. Dan Acik nak masukkan sedikit garam dan beberapa keping asam keping. Asam keping inilah yang akan menghilangkan rasa pahit bunga betik ni. Okey, kita masak sehingga mendidih lagi sekali. Setelah beberapa minit, air pun sudah mendidih dan bunga betik pun sudah masak. Okey, sekarang Acik nak angkat dan toskan bunga betik ini. Bunga betik sudah siap direbus dan Acik nak ketepikan dulu. Okey, kemudian Acik nak celur atau rebus tauge. Selepas rebus tauge, Acik nak rebus kangkung. Dan jangan lupa masukkan sedikit garam ke dalam air rebusan kangkung tadi. Dan akhir sekali Acik nak rebus pucuk ubi.
Pucuk ubi ni kena rebus lama sikit ya kawan, sebab daun dia agak keras. Setelah 4 ataupun 5 minit, pakcik cucuk-cucuk daun ubi. Kalau lembut, itu menandakan pucuk ubi sudah masak. Sekarang Acik nak tunjukkan bahan-bahan untuk membuat kuah pecal dan rojak kita. Kita perlukan bawang merah, bawang putih, belacan, beberapa keping daun limau purut dan cili kering yang sudah dipotong-potong dan cuci bersih. Asam jawa dan kacang tanah secukupnya, dan gula pasir. Mula-mula Acik nak goreng bawang merah dan bawang putih. Kita goreng sehingga masak, tak perlulah sampai garing ya. Janji bawang tu lembut, masak okey, boleh terus angkat. Kemudian Acik nak goreng daun limau purut. Sama juga daun limau purut ni kita goreng sampai garing. Dan juga cili kering. Sama juga macam tadi, kita goreng sampai garing. Okey, belacan pun Acik goreng juga. Dan akhir sekali Acik nak goreng kacang tanah. Kacang ni kawan-kawan, sebelum goreng kena cuci dulu ya. Kita goreng sampai garing. Sekarang Acik nak tumbuk semua bahan-bahan yang Acik goreng tadi. Kalau kawan-kawan nak kisar, boleh je ikut masing-masing. Pada Acik kalau tumbuk lagi sedap.
Okey, kita tumbuk semua sekali bahan hingga hancur dan habis. Sekarang siap dah semua bahan-bahan. Acik dah tumbuk halus. Dan sekarang bolehlah acik nak bancuh bahan-bahan yang acik tumbuk tadi. Acik nak masukkan air panas ya kawan. Air panas. Asam jawa. Dan gaul rata. Masukkan juga gula. Acik masukkan sedikit demi sedikit dahulu. Kalau agak pekat, boleh tambah air panas lagi. Dan juga tambahkan sedikit garam. Kita gaul rata. Kuah pecel ni mesti ada rasa sedikit masam, manis. Kita boleh rasa ikut cita rasa masing-masing. Siap dah kuah pecel atau kuah rojak acik. Untuk bahan tambahan yang lain, acik ada tempe dan tahu yang sudah digoreng dan dipotong kecil-kecil. Acik juga ada sengkuang yang sudah diiris, nenas dan juga timun. Semuanya sudah dihiris. Dan inilah dia semua bahan yang sudah siap. Kita ada timun, nenas, pucuk ubi, tauge, tahu, sengkuang, tempe, bunga betik,
dan juga kangkung. Sekarang Acik nak bancur semua bahan dengan kuah pecal ataupun kuah rojak kita. Kita ambil semua bahan-bahan tadi tu sedikit demi sedikit. Lepas ni bolehlah kita campurkan kuah pecal tadi. Dan jangan lupa masukkan juga bahan utama kita, iaitu bunga betik. Letak lebih pun tak apa kan kawan. Alhamdulillah, siap dah menu Acik hari ni, iaitu pecal ataupun rojak dengan bunga betik. Okey kawan, jangan lupa cuba ya, insya-Allah sedap.